Rupanya punca gout bukan sebab makan daging, tapi sebab ini. Ramai orang ingat gout tu sebab makan daging banyak, tapi sebenarnya punca sebenar gout ialah kristal asid urik yang dah lama keras dalam sendi. Itu yang buat kaki bengkak, sendi rasa mencucuk dan susah nak gerak. Masalahnya, ubat biasa cuma legakan sakit, dia tak pecahkan kristal tu pun. Jadi, bila ubat habis, gout datang balik. Sebab tu, ramai rasa macam kenapa tak pernah sembuh, sebab punca sebenar tak pernah diselesaikan. Bayangkan dalam sendi kita ada pasir halus tajam yang bergeser setiap kali kita berjalan. Itulah kristal asid urik. Bila lama-lama terkumpul, dia jadi keras, rosakkan rawan dan buat sendi bengkak merah menyala. Kalau tak rawat, lama-lama boleh cacat. Tapi saintis sekarang dah jumpa cara semula jadi untuk pecahkan kristal tu balik. Dengan herba yang bantu stabilkan asid urik dan kurangkan radang, kapsul tapak baru diperbuat daripada kulit kayu retak, sejenis herba tropika yang terbukti bantu larutkan kristal asid urik dalam sendi dan stabilkan bacaan asid urik dalam darah. Itu juga bantu sendi hasilkan pelincir semula jadi pergerakan jadi licin, tak rasa ketat atau berkeriuk bila rukuk. Setiap kapsul tapak baru bertindak dari dalam, antaranya turunkan asid urik tinggi dalam darah, pecahkan kristal lama dalam sendi, kurangkan radang bengkak, pulihkan pergerakan sendi supaya lebih fleksibel dan ringan. Amalkan 2 biji pagi, 2 biji malam selepas makan, korang akan mula rasa perubahan dalam masa beberapa minggu. Jangan biar gout rosakkan hidup korang. Cuba kapsul tapak baru sekarang dengan herba semula jadi yang bantu pecahkan kristal asid urik dari akar punca masalah. Sekarang tengah ada promosi istimewa untuk tempoh terhad. Klik saja di link di bawah ni sebelum habis stok.